aku dah tengok 3 version. Filem Tamil, filem Hindustan dan filem version Malaysia. Okey, original adalah kita sedia maklum, tajuk dia Kaiti, lakonan Kartik. Kemudian pada tahun 2023, Hindustan pula buat menampilkan Ajay Devgan sebagai hero dia dan tajuk filemnya adalah Bola. Nama dia Bola dalam filem tu. Kemudian yang seterusnya pada tahun 2025, filem banduan dikeluarkan dan Aaron Aziz melakukan watak Dili sepatutnya tapi version Malaysia. Sedia maklum, filem dia korang dah tahu jalan cerita dia macam mana. Kalau tengok yang version original, dia kemudian dibuat kembali dalam version Hindustan. Jalan cerita dia masih sama, cuma plot dan lokasi yang berbeza. Kemudian watak Roshamno kalau untuk version Malaysia, untuk version Hindustan dilakonkan oleh Tabu. Tapi kalau nak cerita tentang watak yang aku suka tengok kan, of course watak yang the original one lah, yang version Tamil. Datuk Roshamno melakukan watak tersebut memang tak menghampakan pada aku lah. Dia memang terbaik lah untuk karakter yang diberikan kepada beliau untuk filem banduan. Okay, sekarang ni korang ada 3 option untuk tonton filem ni. Korang boleh tengok Bola version Hindustan, sekarang ni tengah main dekat Prime Video. Sementara tu untuk banduan coming soon akan release dekat Netflix. So korang boleh comparekan antara 3 version ni, mana pilihan yang terbaik untuk korang. Kalau Kaki Movie, aku dah tonton Bola Hindustan, dia agak melirik sikit. Ajay Devgan memang tak menghampakan. Kalau version Malaysia, kita tahu pattern filem Malaysia macam mana, dan the original one, Kaiti Tamil is the best lah. Okay. Yang mana dah menonton, cuba korang komen apa pendapat korang untuk 3 version filem Kaiti ini.